Korang pernah bayangkan tak, baju korang boleh jadi skrin TV macam ni? Teknologi ni dipanggil LED dress atau projection mapping fashion. Dalam dunia fashion teknologi, baju ni boleh tukar warna, corak, malah animasi hanya dengan sistem komputer. Ada baju yang guna lampu LED kecil dalam kain, jadi corak boleh berubah macam paparan skrin. Dan ada juga yang guna projektor khas yang pancarkan visual terus ke baju. Sebab tu kadang nampak macam api bergerak, neon atau grafik hidup. Teknologi macam ni selalu digunakan dalam fashion show futuristik, pameran seni digital dan event teknologi besar atau konsert besar-besaran. Bayangkan masa depan nanti, satu baju saja tapi boleh tukar ratusan desain hanya dengan satu klik. Tak perlu beli banyak baju lagi. Persoalannya sekarang, kalau teknologi ni dijual kepada orang biasa, korang sanggup pakai baju macam ni ke? Kalau raya ni nak tampil lain dari yang lain tahun 2026 ni, korang kena ada satu untuk pakai raya kedua. Apa pendapat korang? Komen kat bawah.